So hi guys, so hari ni abang pasang balik meter protector. So hari tu abang buang sebab masa pasang triple climb, wire clutch ni dia agak rapat. So lepas tu dia orang decide untuk buang lah kan. Tapi lepas abang dah balik tengok tu macam okey je kan. Macam ni lalu kot atas ya. Macam lalu kot atas ya. Macam okey je lah kan. Tak kena pun. So nampak lebih nice lah kalau kita tengok macam ni kan. So ada kombinasi warna merah, kena balik dengan ikal abang yang ada warna merah. Lepas tu button-button ni warna merah. Lepas tu ada banyak lah few part yang kat sini pun warna merah. Macam abang punya apa ni, block off untuk pilihan punya ni pun abang pasang warna merah kan. Chain guard warna merah. So ada few part lah macam kat depan pun macam ni, fork punya marking pun warna merah, ABS sensor warna merah, abang punya coolant, duct coolant untuk Brembo pun warna merah kan. So ada banyak juga part warna merah. So bahagian atas ni pun bila dah masuk balik warna merah tu abang nampak macam nampak nice lah kan, nampak nice lah. Dan kalau kita tengok bahagian depan ni pun dia nampak blip dengan abang punya logo Quarter Channel kat sini pun warna merah. So apa pendapat korang? Kalau screen protector ni abang maintain balik dekat motor BMW S1000 dapat abang. Dan kalau korang berminat, abang juga akan letakkan link nanti dalam video ni. Korang check it out lah, beg orange ke, beg kuning ke, whatever lah. Harga dia pun tak mahal, bila masuk nampak lebih smart guys.